Alright guys, so sekarang kita sampai ke Termis. So sekarang kita dengar Termis ni berada dia dekat dengan sungai. So beautiful guys. Sangat. Mengatakan beliau dari keturunan Rasulullah SAW. Ada beberapa catatan bahawa beliau hidup lebih dari 120 tahun. Jadi umurnya panjang. Dan ada yang mengatakan beliau lahir tahun 820 Masehi. 820 Masehi itu satu zaman dengan Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi. Dan wafatnya tahun 932 Masehi di tanah Peru. Dia beliau wilayah dan ilmu syariah. Disebabkan dua kitab ini, maka beliau dikeluarkan atau diusir dari negeri yang mulia ini, iaitu negeri Tirmiz. Saat ketika itu umurnya 90 tahun. Beliau bukan hanya dihalau, tetapi beliau juga dituduh sebagai orang yang kafir kerana ideologi yang tidak difahami tentang teori sufi dia tadi. Hakikatnya, kata ulama, ramai yang salah faham akan teori dia itu. Wa ma yujibu ala dzalik, bukan itu yang dimaksudkan, akan tetapi ada kiasan makna sebaliknya yang perlu difahami. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat sempadan di antara Uzbekistan dan Afghanistan. Macam Aina.